Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Okey, yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe, tuan-tuan. Okey, untuk hari ni saya ada satu lagi projek. Macam mana saya nak polish saya punya lampu depan ni, headlamp Saga FLA. Itu dia nampak, color pun dah merah dah, tuan-tuan. Tu dengan dia punya bekas-bekas tinted yang dulu. Dia panas kan, dia jadi kering, ada merekah lah untuk atas-atas ni pun. Nak tukar baru tak cukup modal lagi. Jadi saya akan polish lah. Akan buka dia punya tinted yang lama ni, dan kita akan polish bagi dia shining balik lah. Lebih-lebih kurang sementara nak tukar yang baru lah. Sebab modal besar juga nak beli yang baru, beratus juga. Nampak tu, dia dah teruk dah, tuan-tuan. Lebih kurang ni kereta ni berusia dalam belasan tahun dah. Nampak merekah dah atas dah. Ini bekas accident dulu dah pecah. Pasang buogam balik. Tu dia, tuan-tuan. Saya akan buka dia punya tinted lama ni dan akan polish bagi dia merelap balik, tuan-tuan. Cuaca ini agak hujan lah. Hujan renyah-renyah, sejuk sikit nak buat kerja. Nampak tu dia, tuan-tuan. Syahdu. Okey, tuan-tuan. Langkah pertama saya akan buang saya punya tinted yang lama ni. Cara nak buang dia, saya pakai air panas saja, tuan-tuan. Siram dia, sambil siram kita kikis dia sikit lah. Tapi kalau tuan-tuan ada hair dryer tu, yang tu boleh pakai, saya rasa. Saya tak ada, jadi saya pakai air panas je. Dia akan melembutkan tinted yang lama ni, jadi senang kita nak buka dia.
Okey tuan-tuan, selesai sudah saya punya kerja-kerja mengikis tinted yang lama tu dia nampak. Ini hasil ambil masa sikit tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sekarang saya akan proceed untuk yang lampu lagi sebelah. Cara dia sama sajalah. Okey tuan-tuan, akhirnya selesai tuan-tuan. Dua-dua lampu sudah pun settle. Tu dia hasil dia tuan-tuan. Dah tanggai habis dah semua tinted. Kita akan teruskan ke next step. Okey tuan-tuan, langkah seterusnya saya akan menggunakan kertas pasir untuk saya gosok-gosok dekat dia punya lampu tu lah. Aku ada benda yang melekat lagi kan. Kita pakai yang 500 yang kasar dulu. Lepas tu diikuti dengan yang 1000 nya. Dan untuk final dia, untuk last touch up dia tu, kita pakai yang 2000 nya. Kita pakai 3 jenis ni lah. Satu 500, 1000 dengan 2000 tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk yang first gosok ni saya pakai yang kertas pasir yang paling kasar 500 tu dia tuan-tuan. Gosok jangan tak gosok tuan-tuan. Okey tuan-tuan, diikuti dengan yang 1000 punya tuan-tuan. Okey, dan yang terakhir adalah yang 2000 punya tuan-tuan. Yang 2000 punya kertas pasir. Okey tuan-tuan, kerja gosok-menggosok telah pun selesai. Jadi saya akan basuh dulu saya punya lampu ni. Buang dulu segala benda yang melekat dekat dia tu. Tu dia tuan-tuan. Ini hasil dia nampak. Lebih bersinar, bercahaya dan licin. Tu dia molek sikit lah daripada yang awal tadi kan. Ini hasil dia. Tu dia tuan-tuan. Dan ada lagi langkah seterusnya untuk saya tunjukkan. Ini selepas saya gosok pakai kertas pasir tu dia nampak.
Dan saya akan buat yang sebelah lagi ya. Yang sebelah sana pula nak kena buat juga tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini saya akan buat yang sebelah lagi. Step dia sama saja macam yang tadi. Okey tuan-tuan, tu dia selesai sudah saya punya kerja menggosok ketai pasir dekat saya punya headlamp ni. Ini hasil ya tuan-tuan. Tu dia nampak lebih clear, lebih bersih dan lebih licin berbanding daripada yang awal tadi itu dia. Dan ini yang tadinya. Langkah seterusnya saya akan cat guna cat clear. Okey tuan-tuan, sebelum saya spray dengan clear, saya akan tutup di sekeliling headlamp ni dengan plastik sampah tuan-tuan. Macam ni takut dia punya clear tu terkena dekat body kereta, jadi kita kena tutup dulu pakai plastik sampah saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, dah selesai untuk dua lampu ni. Saya dah tutup dengan dah cover dengan plastik sampah sekeliling body dia tu. Takut dia terpercik dia punya clear tu tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk spray clear ni saya pakai jenis samurai punya lah. Clear jenis samurai punya. Mana-mana clear pun boleh tuan-tuan tak ada masalah saya rasa. Jadi dia tulis metal and plastik Okey, ini jenis samurai punya tuan-tuan. Kedai hardware dah di awal dah. Okey tuan-tuan, saya akan mulakan kerja-kerja semburan clear ni. Untuk layer yang pertama lah, untuk lapisan yang pertama kita akan buat 2-3 layer jugalah. Jadi untuk lapisan yang pertama kita spray dulu, bagi semua kena dulu. Tu dia tuan-tuan, dia mula shining dah nampak. Dia dah mula nampak merelap dia tu. Pastikan semua kena. Ini hasil dia tuan-tuan. Untuk lapisan yang pertama.
Dan saya akan teruskan untuk yang sebelah lagi ya. Kita sekali jalan saja buat dua-dua belah ni. Oh, dia ada punya merekah atas tu, nampak clear Dia punya headlamp tu. Patut dah beli baru ni. Sementara nak tunggu modal tu, kita cat clear dulu lah. Okey tuan-tuan, ini lapisan yang pertama tadi dah kering dah. Saya akan tibai lagi untuk lapisan yang kedua pula. Bagi dia tebal sikit lah, supaya tak mudah terkopek ataupun tertanggal ke apa kan. Jadi kita akan letak pula layer yang kedua pula untuk clear ni. Ringan-ringan saja semok-semok dia tuan-tuan. Oh, ini pun dah nampak dia punya timbul, dia punya ni shining dia tu. Okey, lapisan kedua dah selesai. Okey tuan-tuan, ini lapisan yang kedua pun dah kering dah. Jadi saya akan buat untuk lapisan yang ketiga pula tuan-tuan. Okey tuan-tuan, lapisan yang ketiga pun dah selesai. Saya buat 3 layer saja sudah cukup saya rasa. Jadi saya akan buka balik dia punya ni lah, plastik sampah ni. Kira kerja-kerja semburan clear ni dah selesai lah. Okey tuan-tuan, selesai sudah untuk kita buang apa nama ni, plastik cover dia, plastik sampah tadi tu. Tu dia tuan-tuan. Ini hasil dia ni. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, saya punya kerja-kerja untuk mencantikkan saya punya headlamp ni dah pun selesai. Lebih-lebih kurang boleh lah kan, daripada yang tadi tu nampak teruk sangat. Ini hasil dia tuan-tuan. Lebih bersinar, lebih bercahaya dan lebih nampak bersih lah, bersih dan clear lah. Untuk yang nampak, tu dia nampak baru sikit lah, tu dia. Kalau yang crack-crack yang atas ni abaikan sajalah. Ini pun usia dah lebih kurang 10 tahun lebih lah. Yang crack ni tak boleh buat apa. Ini hasil daripada accident lah itu. Tu dia. Ini ubat dia tukar yang baru saja, baru boleh settle lah. Nak bagi cantik lebih-lebih kurang, macam ni lah hasil dia. Tengok pada jauh dah okey lah ni tuan-tuan lah. Tu dia. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat sini saja perkongsian saya untuk kali ni, macam mana nak mencantikkan atau mengelokkan headlamp yang dah lama lah. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat sini sajalah perkongsian saya. Nampak cuaca pun dah mendung, berarak mendung awanan kelabu. Tu dia, bertemu kita di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dan lain perkongsian tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.